Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila arwahi walidina wa walidikum muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikhina musliman. Semua terlampaukan dosa-dosa kita, dosa ibu ayah kita, dosa guru-guru kita, dosa ahli keluarga kita, dosa saudara kita dan beliau, dosa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ahli qaryah kita. Semoga Allah Taala memberikan di antara kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan, yang mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, yang sedang belajar Allah berikan kefahaman dan kekuatan untuk beriman dan beramal. Semoga Allah pandang kita dan mereka semua dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Allah tambahkan nikmat syukur di mata kita dan mendapat husnul khatimah, diberikan rezeki halal penuh barakah. Allah bimbing anak cucu kita ila yaumiddin dalam petunjuk dan hidayahnya, seluruh ahli Korea dalam keafiatan dan petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadril azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atim lana nurana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawammal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, bagi Tuan Pengurusi, bersejahteraan kuasa, tuan-tuan haji, perempuan hajat, tuan-tuan guru, ustazah, ahli Korea dimati Allah. Syukur kita dengan Allah SWT pada pagi ini masih lagi kita dipertemukan atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala pandang kita dan seluruh yang bersama-sama dengan kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada pelajaran yang lalu. Minggu lepas kita baca Al-Qari'ah. Al-Qari'ah belum habis kan Dah habis. Dah habis At-Takatsur. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita pergi pada surah At-Takatsur, siapa di antara puan-puan yang ada Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah tu ayat yang ke-8, 9 dan 10, 11 ada garisan. Ada tak Al-Quran yang ada garisan? Ya. Ada tak yang ada sebagian Al-Quran tu ada garisan dan sebagian Al-Quran tu tidak ada garisan. Itu tidak memberikan sesuatu yang khusus, namun di situ adalah penerangan-penerangan yang mana kalau kita tengok iaitu keterangan. Kalau kita sebagian Al-Quran tu ada terjemahan dan tafsir kat bawah dia, iaitu menerangkan sesuatu keadaan ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluhan mereka yang mana tentang azab itu sendiri. Fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah. Hawiyah. Baik. Kita akan terus sampai pada surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita lihat pada ayat yang pertama, iaitu alhaakumut takasur. Pertama lam tu sukun, betul kan? Lam tu sukun diizharkan lam alha. Selepas huruf ha ada alif kecil mad tabi'i yang dibaca dua harakat. Alha kumut. Mim alif lam ta sabda penmut idgham syamsi bila gunnah. Ta tu termasuk dalam samsiah. Mut masuk ta terus 1%. Taka ka mad asli. Mad asli suru. Kalau kita waqaf, kita wajib matikan pada huruf yang akhir. Jadi sara mati depan sur. Walaupun di dalam Al-Quran itu kedudukannya ada baris. Ketika waqaf bacaan Al-Quran, dia wajib dimatikan pada huruf yang akhir atau berhenti pada huruf yang akhir. Jadi kat sini kita matikan ra, sur. Baik. Sur tu maka kita tafkhim ra. Tafkhim ra, tebalkan ra, sur. Baik, tuan-tuan tengok saya. Kalau saya nak bezakan, saya kata kita baca tebal ataupun tipis. Kalau saya baca alhaakumut takasur, sur itu tebal. Kalau nipis alhaakumut takasur, sur, jatuhkan pangkal lidah. Nipis. Jadi kita mengikut imam kita wajib tebal. Wajib dibaca tebal. Takasur, ikut semua. Sur. Kalau dipes sur. Kalau kita orang jauh kan kasur kan, itu jaga itu mana ra tu nipis, ar tu nipis, nang kasur kan. Dia tak nang kasur. Tak. Kita itu lah perbezaan huruf ra tebal dan nipis. Baik, yang keduanya ha huruf halqum ha. Jadi jangan kita baca atta, hatta, semua sempitkan halqum, keluarkan angin, baru baris ha. Kalau baris bawah hi, baris depan hu. Sahur, sahur, ha depan hur. Kalau baris bawah wahina, wahina, sempitkan halqum, keluarkan angin, baru baris hi. Maknanya huruf tersebut keluar daripada makhrajnya, tempat keluar huruf. Hatta, sebut semua. Perkara ini perlu dilatih, perlu dilatih, dialun berulang-ulang untuk supaya kita dapat membaca dengan lunak. Maknanya kita menyebutnya dengan baik. Hatta zur, sebut semua. Baik, zur dekat sini ra mati. Sebelum ra ialah bagi depan zai pada depan zu, zur. Mana ra tebal. Kalau kita baca nipis zur,
zur, angkat pangkal lidah, maka itu dikatakan yang tebal. Namun ini semua bukanlah lahnul jali, ini lahnul khafi. Mana kesalahan yang tidak membatalkan bacaan. Tidak membatalkan bacaan. Kerana masih menyempurnakan makhraj huruf. Begitu juga di hatta. Sebaiknya demikian. Kalau baca hatta, contohnya kan, masih lagi cuma belum sempurna dalam bab menyempurnakan huruf-huruf hijaiyah. Huruf Al-Quran ni yang dibaca ni huruf hijaiyah, mana yang dibaca secara mengeja. Dibaca secara mengeja. Baik, hatta zurtumul, depan tu mul, mim alif lam macam mul, izhar qamari, alif lam qamariyah. Yang alhaqumut takatsur itu bukan alif lam qamariyah, tapi dibaca izhar lam. Yang al-maqabir, lam tu alif lam qamariyah kerana isim ma'rifah al-maqabir. Jadi al-maqabir, al tu alif lam qamariyah. Zurtumul maqabir. Baik tuan-tuan, maqabir bababi ra di atas ra. Kita berhenti matikan ra, bir, betul tak? Maka kita baca nipis. Bagi imam kita dan kebanyakan imam lain pun baca nipis. Sebab ra tu mati sebelum tiba di bawah. Maqabir. Ikut saya semua. Maqabir. Kalau yang dikatakan baca tebal, maqabir. Maqabir itu tebal. Maqabir itu nipis. Jadi kita kena bezakan. Hatta zurtumul maqabir. Ikut. Maqabir. Maknanya hujung lidah kita tu ketika kita berhenti dia bergetar dengan ra, getaran ra. Maqabir, getaran ya, jadi takasur, getaran juga tapi ra-nya tebal. Ayat pertama. Pada ayat kedua ra-nya ni baca nipis. Ya. Baik, setakat ni boleh ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Ustaz, kenapa kalau kita baca macam ni, macam mana, boleh ke tak boleh? Kadang-kadang kita nak tanya kan, tapi kita tak tahu macam mana nak. Kadang ada sebutan lain, contohnya kita terdengar. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung pada ayat yang ketiga. Kalla, lam tu baca idgham. Kalla maknanya lam itu diberatkan sedikit. Kalla, sebut semua. Bezanya kalau misal kata dibaca izhar ataupun idgham, kalau lam tu mati. Kala, kala itu lam sukun. Sedangkan ni lam sabdu, maka dibaca idgham. Kalla, sebut ikut. Maknanya ada tekanan dan ditahan sedikit. Setiap lam sabdu. Allah, sama kan? Lillah wal laili, lam tu sabdu. Tapi Rabbil, lam tu mati. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lam tu sukun dibaca izhar, dibaca ringan, tanpa ditahan lama, tanpa diberatkan. Baik, lam asli kalla saufa. Tonton tengok, waw tu tanda mati, betul tak? Jarang waw tanda mati. Melainkan itu waw mati sebelum balik atas, maka baca lin. Saufa. Bibir kita kalau boleh bulat buncung betul. Saufa, saufa, saufa. Ikut semua. Saufa. Saufa. Mana baca lin? Apa beza kalau bacaan bukan baca lin? Kita baca dalam surat Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu baca lin. Maknanya waw mati balik atas sebelumnya. Kalau kita baca tanpa lin, Maliki Yaumiddin, yaw dengan yaw, mesti beza. Sebab kalau Maliki yaw, kita matikan betul-betul pada rumah waw. Kalau kita Maliki yaw, kita bukan matikan pada rumah waw. Jadi kita terbaca kalla saufa, saufa, sauta, saufa. Kita muncung bibir bulat terbuka.
Bibir kita moncong bulat terbuka. Saufa. Itu kaedahnya. Ya. Baik. Saufa ta'lamun. Ain diizharkan ain dengan huruf dengan jahar tertahan nafas dan dibaca melunak. Ta'lamun. Ikut semua. Ta'lamun. Pertama ain itu dibaca melunak, dia tak matikan suara. Kalau kita baca ta'lamun, boleh tak ustaz? Itu bukan kesalahan besar, namun perlu diperkemas. Sama dalam solat iyyaka na'budu, kita tak baca iyyaka na'budu. Perlu dikemaskan. Caranya macam mana? Latih lagi dan lagi. Ta'lamun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya ain itu sama ada bermati atau berbaris, dia tidak dimatikan suara. Itu dipanggil rakhawah. Kalau kita baca iyyaka na'budu, itu dibaca secara syiddah, mana tertahan suara. Kalau boleh jangan tahan suara, dialunkan terus. Jadi ta'lamun, kita kurangkan ataupun kalau boleh elakkan ta'lamun. Macam seolah ain di antara ain dengan hamzah. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Satu dua mula. Ya, muncul terbuka, angin keluar, cukup 2 harakat atau 4 atau 6 baru matikan nun. Mun. Sebut mun. Tuan-tuan tengok saya. Kalau saya baca kalla sawfa ta'lamun, waw tu dengan dengung campur dengan kalla sawfa ta'lamun. Nampak tak? Nun dengan waw saya tak campurkan yang kedua. Kalau boleh kita asingkan. Mu baru masuk nun. Mun, bukan mun. Awal-awal mim dah campur dengan nun. Kan? Mim waw tak bercampur dengan nun. Melainkan matinya pada rumah nun. Mun. Begitu ya. Ini pun bukan lahnul jali, ini termasuk lahnul khafi. Maknanya perkara-perkara yang tak batalkan bacaan, tetapi tuan-tuan kalau ikut sanad dia membatalkan sanad. Rugi. Kita berguru, kita ambil sanad, kita ambil guru tapi kita membatalkan sanad yang menyebabkan kita gagal, boleh terhalang daripada mendapat syafaat daripada guru. Sebab kita tak menjaga makhrajnya yang kemas. Namun bacaan itu sah, dapat pahala. Sah dapat pahala. Ada juga barokahnya. Macam inilah masjid ini ada kipas, ada aircon. Tapi kalau tak ada aircon, ada kipas, boleh juga kan? Boleh. Tapi bila waktu panas memang lebih peluh. Tapi bila ada aircon lebih selesa. Maknanya ibaratnya dunia tu seolah-olah kita nak menambah baikkan, memperkemaskan. Kalau dunia kita perlu perkemas, apatah lagi alam hakiki. Sebab Al-Quran ini kita pakai 24 jam dunia dan akhirat. Barakah, syafaat, ganjaran kita perlukan dunia dan akhirat. Akhirat tidak ada penghujung. Macam tu kita baca tahlil. Sebenarnya kita hari-hari kita kalau boleh baca tahlil, jangan tunggu hari Jumaat, jangan tunggu hari Khamis. Hari-hari kita doakan ibu dan ayah kita. Kita nak baca Quran. Niat, ya Allah, setiap hidup ini mudah-mudahan ganjaran untuk ibu ayahku yang kusayang, untuk sebagian penjagaan hidayah dan taufik anak cucuku hinggalah ke hari kiamat. Mudah-mudahan anak cucu kita dalam taufik dan hidayahnya. Sebab dia adalah penjaga. Ibadah tu menjaga dunia, jasad dan batin kita. Sebab itu kenapa disuruh ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, dengan mengingati Allah membawa ketenangan kepada hati. Bila hati tenang, fikiran kita tak
tak celaru. Bila fikiran kita tak celaru, ucapan, perbuatan kita terpelihara. Jadi sebab itulah kita kena baca Al-Quran. Ucap penting ke sangat kita baca tebal tipis? Ya, sebab kita tuan-tuan, kita nak mukjizat yang sebaiknya, yang jaga kita dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita tengok kubur tu dikemaskan kan, orang tak cukup aja batu nisan, ada kepuk. Tak cukup kepuk, ada lagi tembok, ada lagi tembok, ada lagi dia punya latar je lagi. Ada lagi sampai ke jalan dia punya tu. Itu nak dunia yang pasti kita tinggal. Apa tak lagi perkara yang nak jaga kita, nak jaga mak ayah kita, kan? Maka sewajarnya kita berusaha dan kita perbaiki, insya-Allah. Baik, jadi itulah kita kena jaga tebal tipis huruf, macam mana cara nak menyebutkan huruf, kan? Tapi bukan kita bertelingkah. Elakkan dari bertelingkah kerana belajar atau membaca Al-Quran, tapi kita berkongsi ilmu supaya kita mendapat barakah dan syafaat. Ya, itu tujuan kita. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kan kita dah habis ayat ketiga. Masuk ayat keempat pun sama. Ini tuan-tuan tengok mim sabdu, betul kan? Tuan-tuan rahmati Allah, mim sabdu, non sabdu, imam-imam riwayat membaca 2 hingga 4 harakat. Maknanya tak boleh kurang daripada 2. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wasal 2, wakaf pun 2 atau lebih. Ya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah. Jadi bila kat sini kita kena baca summa kalla, ikut semua. Sum 2 harakat, la pun 2 lam sabdu, dimusaqalkan lam, diberatkan lam. Kalla, ya. Jadi macam itulah kata kita baca saufa ta'lamun, ikut semua. Jadi sau, waw mati bagi tempat atas, lin sau, munculkan bibir sau. Orang yang tak wajib muncul bibir bagi orang yang sombing bibir. Ya. Tapi tuan-tuan kita kena fahami wajib usaha. Tetapi bagi orang yang cacat sejahtera, kekal itu sombing bibir itu, mereka tak boleh baca dengan baik, Allah beri dia ganjaran penuh. Sebab itu dah kurniaan Allah. Kadang ada orang sombing pada gusi, pada tekak, kan? Menyebabkan bacaan-bacaan dia sukar. Tapi itulah Allah berikan saya satu pelajar yang sombing daripada asalnya bacaannya kurang kemas, maka sekarang dia boleh baca dengan kemas. Ada 3 pelajar saya yang sombing, tapi satu ni Allah pilih. Itu kurniaan Allah, hadiah untuk dia. Walaupun nampak cacat pada bibir orang buta, tapi dia boleh baca dengan baik. Subhanallah. Itu tanda kemujizatan Al-Quran. Macam kita tengok orang buta boleh baca Quran, boleh menghafaz Al-Quran. Itu tanda kemujizatan Al-Quran. Bukan pilihan kita, pilihan Allah. Ya. Baik. Jadi kita dah baca ayat keempat, ayat yang sama, cuma penambahan di antara ayat 3 dan 4 ialah summa. Summa. Baik, kalla, lam sabdu, kalla, lam sabdu lagi. Didalamkan lam. Lam asli lauta, lau. Tadi saufa, ini lau. Waw mati sebelum pada atas, lau. Sama-sama kita munculkan B, lau. Kalla law ta'lamuna, kalla law, muncul bulat terbuka. Kalla law ta'lamuna, ikut semua. Law ta'lamuna, mu pun baca 2 harakat. Ilmal yaqin, ikut ilmal yaqin. Dekat sini lam mati, bukan lam sabdu kan, maka kita ringankan lam. Ilmal, mim alif lam mati di atas mal.
idgham izhar qamari. Alif lam qamariyah al-yakin, lam al-qamariyah. Bagi imam kita lam asalnya ialah lam qamariyah. Cuma ada satu tempat yang mana wajib dibaca secara idgham seperti Allah, walaupun bukan alif lam qamariyah. Walaupun asalnya alif lam qamariyah tapi dibaca secara idgham Allah. Wal-laili itu sebab resam penulisan, Baik, jadi ilmal yakin, mal izhar qamari, yakin, qin, mad arid disukun, qi 2, 4 ataupun 6. Jadi pada ayat yang ke-3 lamun, 4 ta'lamun, 5 yakin, itu semua boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Yakin, begitu. Baik, saya baca dari ayat ke-5. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 1, 2 mula. Terusnya la tarawunnal jahim. Baik, la ra pada atas. Ra pada atas semua itu tamkhim. Rawun non sabdu. Tuan-tuan tengok. Waw non sabdu depan wun. Waw dulu baru masukkan wun. Baik, tuan-tuan tengok saya. Saya nak bezakan kadang-kadang bacaan kita meninggalkan sabdu. Macam mana kita meninggalkan sabdu? Bacaan ni kalau boleh elakkanlah. Contohnya begini. La tarawun dia waw tu tak jelas. Nampak La tarawunnal jahim, la tarawun non sabdu. Jadi kalau boleh la tarawu, wu tu jelaskan waw depan wu. La tarawunnal jahim. Ikut semua? Ya, ini kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itu baca Quran ni wajib bertalaqi dengan guru yang mutqin, guru yang berhati-hati. Tuan-tuan kalau belajar dengan ahli qori ni dia janji bunyi. Dia tak akan tegur perkara ini. Jarang dia tegur. La tarawunnal jahim. Dia akan baca begitu. Tapi bagi orang mukri dalam bab tajwid, dia akan jelaskan perbezaan bacaan imam kita. Maka wajib waw itu berbaris, jelaskan makhraj waw. La tarawunnal jahim. 1, 2 mula. Ya, kesalahan ini sama pada suratul Fatihah yang ramai orang baca suratul Fatihah begini. Maliki yaum, lam bawah li, kaf bawah ki, tapi dia baca kepada kaf, liki yaum. Ini kesalahan-kesalahan yang masyhur yang kadang-kadang kita tersasul. Sama ada kita belajar ataupun tak belajar, kita janji menghafal. Sebab dulu kita dah menghafal aja. Jadi kita baca Maliki Yaumiddin. Dan saya pernah jumpa lagi insan-insan yang memimpin imam masih baca demikian. Jadi kena elakkan. Walaupun lam itu disebut, kaf itu disebut, tetapi bacaan itu adalah terbatal. Tapi tak batalkan solat. Tak batalkan solat. Bacaan itu terbatal sebab menjadi kaf itu berbaris menjadi mati. Solat jadi satu. Lam disebut, kaf disebut maliki yaum. Asalnya maliki yaum. Sebab itu saya suka baca satu-satu supaya imam makmum mengamati apa yang kita baca. Maliki yaumiddin, liki yaum. Slow-slownya itu. Kalau kita baca rambang aja, memang orang makmum takkan perasan. Ahlinya saja yang perasan. Jadi kat sini la tarawunnal jahim. Ikut semua? Baik, ayat berikutnya ayat ke-7 pun sama. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin.
Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Summa mim sabdu. Tahan mim dua harakat. Summa la tarawun. Ra tebal, ra wun sama waw bersabdu lagi. Maknanya dua tempat ini kena berhati-hati banyak supaya kita tidak terlepas kebaikan, kemujizatan Al-Quran yang Allah janjikan kepada kita. Ya. Wunnaha, ha mat asli dua harakat. Nun dibaca wajibul gunnah 2-3 harakat. Tuan-tuan, macam mana Ustaz nak bezakan ni 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat? Saya nak bezakan sekarang. Saya nak ambil pada ayat yang kita sedang baca. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa itu dah kategori 1,5 hingga 2 harakat. Kalau saya baca itu dah termasuk 3 harakat. Dalam kitab tajwid dia boleh dibaca 2 hingga 4 harakat. 2 hingga 4 harakat. Itu 4. Tak salah. Jadi kalau kita baca, dengar makmum imam baca demikian, kesemuanya ma'ruf, masih dalam rukun tajwid. Jadi tujuan kita belajar ni, di samping kita dapat ilmu dengan yakin, dapat beramal dan tidak ragu pada bacaan imam. Khususnya kalau kita menjadi imam, kita kena mimpin bacaan ini supaya makmum dapat jelas. Makmum bukan saja dapat dengar, dapat membaca Al-Quran di dalam hatinya, menyemak bacaan imam. Ini ganjaran yang bertimpa-timpa, berganda-ganda, yang kita dambakan dunia dan akhirat. Dekat dunia keampunan, dekat akhirat syafaat. Ya, itu kita dambakan. Macam kita bekerja, kadang-kadang orang dah pencen bekerja. Alah ustaz, tak ada kerja ni, buatlah kerja. Bukan tak ada punca, tapi nak menambah. Dunia nak tambah, apa tak lagi akhirat yang wajib kita cari, yang tak ada penghujung. Situ. Baik tuan-tuan mati Allah. Jadi kita nak fahamkan, tadi saya dah bezakan 2, 3 dan 4 harakat. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Saya ambil 3. Maka itu lebih baik supaya makmum tu dengar tu dia khusyuk betul-betul, imam betul-betul menjaga bacaan. Baik. Nun musyaddadah 2 harakat, ha mat asli 2 harakat, ainal, ya mati balik atas, lin lagi, ainal. Macam mana ustaz nak bezakan bacaan lin dengan tak lin? Sama tadi, saufa. Kita kena muncul pembik, saufa, law, waw mati kita baca. Kalla law ta, munculkan 2 bibir bulat terbuka. Maka sini ainal yakin, ya mati balik atas, lin. Macam mana kita nak bezakan? Beginilah kaedahnya. Tengok saya. Ya makhraj muhaqqaqnya ialah pada tengah lidah. Aina. Macam kita baca surat iyyaka. Maknanya lidah kita menekan ke langit-langit keras. Iyyaka na'budu wa Saya tak mati suara, saya tak panjangkan, tapi saya beratkan pada rumah ya yang bersabdu. Bezanya macam mana saya nak bezakan ni? Kalau ya tu saya mati-matikan, iya, itu saya matikan suara. Saya tahan sampai mati suara. Ini elakkan. Walaupun tak batal bacaan, kita boleh elakkan. Yang keduanya, iya, ini kita jadikan dia mat. Ini salah. Rosak makna, rosak solah, rosak ibadah. Yang ketiga, kita alunkan, iya, alunkan dan beratkan sikit pada pangkal lidah ke langit-langit ke keras. Jadi dekat sini ainal yaqin, ainal. Kalau kita ainal itu angin, makhrajnya tak sempurna. Kalau ikutkan dalam bab talaki itu keluar daripada makhraj. Ainal yaqin, ainal itu. Jadi kita kena alunkan pada ya, ainal. Sebut ainal, sebut ainal yaqin.
Jadi tuan-tuan, ain tengah halqum, ya tengah lidah. Perpindahan daripada tengah halqum ke tengah lidah, ainal yaqin. Baik, cuba tengok dengar saya baca yang tak ma'ruf. Ainal yaqin. Beza tak? Mesti sebab itu tuan-tuan, kita belajar ni bukan nak menyalahkan orang, tak. Kita diberi peluang oleh Allah untuk memperkemaskan khazanah yang Allah sediakan untuk kita, mukjizat yang Allah sediakan untuk kita. Jadi kita berlatih ni bukan kita nak konsep menjadi pendekar, nak menyalahkan orang, tapi iman yang akan jaga kita, amal yang akan jaga kita. Ainal yaqin. Kin 246 wan ada sukun. Ainal lam qamariyah, ainal yaqin. Baik, ayat akhir, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ikut semua. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, wajibul gunah mim 2 harakat atau hingga 4 harakat. Latus sin safir sin tus alun hamzah alun nun musyaddadah, nun sab lagi 2 atau 4 hingga 4 harakat. Lunna. Kalau sum 2, lun pun 2. Kalau sum 3, lun pun 3. Maknanya sekata, ya. Lunna yauma idzin, yauma. Waw mati bagi atas lagi. Yauma muncul ke betul berbibir. Yauma. Yauma idzin. Zin izhar halqi. Bagi 2 bawah berjumpa huruf halqum, ain. Jadi dia tak tahan lama. Yauma idzin, yauma idzin anin ain halqum, anin, dengan anin anin na'im. Ikut semua. Anin na'im. Jadi ain masuk alqam, nun atas na'im. Na'im. Tuan-tuan tengok saya. Na'im. Ketika ai itu angin keluar dekat mulut. Na'im. Dan yang masyhur ramai orang baca na'im. Ya dengan nun dah campur. Ya dengan nun dah campur. Jangan campurkan ya dengan nun, sebab kita belum sampai nun lagi. Na'im. Na'im. Sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak? Ain. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya dah bercampur dengan nun. Namun ini bukanlah nun jadi, bukan kesalahan yang membatalkan bacaan. Cuma kalau boleh kita kemaskan, kita latih tubi, latih tubi dengan orang yang boleh menyebut dengan baik, untuk menyemak, memperkemaskan ibadah kita yang tak berapa lagi umur kita dah ujung rambut ni, kan? Semua kita ni tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kita semua nyawa kita dah ujung rambut. Bukan ujung rambut, bila masa dia gugur, kan? Ramai sebenarnya hari korban ni, kan? Ramai kawan kita telah kembali pada Allah, kan? Syukur Allah pilih kita lagi kesempatan untuk bersama Al-Quran. Mudah-mudahan bertambah jariah kita, bertambah amal kita. Allah pandang kita dengan ihsannya, bertambah. Allah ampunkan ibadah kita dan pelihara kita semua, insya-Allah. Baik, saya baca ayat akhir, saya baca, tuan-tuan ikut. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Tak ada soalan Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak? Tak ada. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaqa wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qawlil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna masaliha. Allahumma atimim lana nurana wa kafir anna sayyi'atil abrar. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi azhanina nura wa fi luhumina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura min baina yadayna nuratina nura. Rabbana atimim lana nurana wa kafir anna sayyi'atina wa tawal abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa li walidayya yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihati wa tawasaw bil haqqi wa bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf daripada saya.